Tuan Puan, adakah berat emas akan berkurang selepas beberapa tahun? Tuan Puan, emas 999 ni merupakan logam paling tulen dan tak berkarat macam besi ataupun perak yang lain. Jadi beratnya sepatutnya kekal sama. Cuma Tuan Puan, emas 999 ni secara teori tak akan hilang beratnya kerana ia adalah logam yang paling stabil dan tidak teroksida. Namun, ada beberapa situasi yang membolehkan ianya hilang berat. Sebagai contoh, bila mana berlaku geseran ataupun haus. Barang kemas yang sering dipakai boleh mengalami pengurangan berat dan yang kecil akibat geseran yang berulang. Yang kedua Tuan Puan disebabkan oleh hakisan mikro. Pembersihan ataupun penggirapan yang sangat kerap boleh menghakis permukaan emas sedikit demi sedikit. Yang ketiga Tuan Puan, pendedahan kepada bahan kimia. Sentuhan dengan merkuri atau bahan kimia tertentu boleh menyebabkan emas menjadi rapuh dan kehilangan partikel. Namun kesemuanya Tuan Puan, kehilangan berat itu adalah sangat kecil dan hampir tidak ketara dalam jangka pendek. Bagi mengelakkan berat emas itu berulang Tuan Puan, kita perlu simpan emas di tempat yang khas serta kurangkan sentuhan ataupun geseran yang berlebihan. Yang paling penting Tuan Puan, bila mana kita nak bersihkan, bersihkan dengan kain yang lembut, bukan yang kasar. Jika emas disimpan dengan baik dalam keadaan terlindung Tuan Puan seperti ini, beratnya akan kekal lama bertahun-tahun. Tuan Puan, nak dapatkan 10 gram seperti ini, ianya boleh bermula dengan serendah RM100 yang pertama. Jom saya bantu Tuan Puan. Ayo dan buat pendaftaran percuma beserta dengan belian emas yang pertama. Kami bantu sebaiknya.